Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita berbagai nikmat, termasuk nikmat lapang masa. Nikmat lapang masa ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sembahyang fardu maghrib dengan berjamaah, dan nikmat lapang masa menunggu sebelum masuknya waktu fardu isya, dan mengisi sedikit sebanyak yang memperolehi ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan dalam kehidupan kita menjadi penyuluh ilmu ini, sama ada yang benar ataupun yang batil, yang membezakan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah sebelum kita membaca kitab, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Wa kana Ibn Umar yaqul, "Idza amaita fala tantazir as-subh wa idza asbahta fala tantazir masa'id wa khudhni sihhatika limaradik wa min hayatika limautika." Rawahu Ibn Umar. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berada di dunia ini seolah-olahnya engkau itu berdagang. Nabi memperingatkan kepada kita daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa hendaklah kamu berada di dunia ini seolah-olah engkau itu berdagang. Seperti mana orang berdagang main di mana luar negara, dia masuk ke sini, ke Malaysia, duduk 4-5 hari, dia akan kembali padanya. Maka kita duduk sini bermustatin, bermukim dan sebagainya, duduk langkawi. Kita kena beranggapkan diri kita itu sebagai pedagang. Bukan kita nak pindah ke Pulau Pinang, bukan kita nak pindah ke Melaka dan sebagainya. Kita akan berpindah juga di mana? Al-Kubur. Pindah juga kan. Daripada hidup kita akan mati. Bagaimana kita kena anggap diri kita ni sebagai pedagang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagai seorang musafir, sebagai pedagang ataupun sebagai seorang musafir yang datang sementara untuk pelancongan dan sebagainya, akan kembali kepada rumahnya. Sudah tentu, sudah pasti akan kelakuannya menjadi orang yang baik, seperti mana jemaah tabligh buat. Tuan-tuan, adik-adik dah perasan tengok jemaah tabligh. Apa dia tabligh itu? Dakwah, menyampaikan, itu tabligh. Itu satu istimewa yang telah ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam beranggap sebagai pedagang ataupun musafir. Tuan-tuan boleh melihat seperti mana jemaah yang duk keluar 3 hari itu. Seperti mana adik-adik hari ini ada keluar 3 hari 2 malam sebagai untuk apa? Pematapan saksian murid. 3 hari 2 malam. Maka para jemaah tabligh keluar 3 hari 2 malam itu pun mereka menjagakan kelakuannya, percakapannya, tutur katanya, tingkah lakunya, menjaga dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Musafir 3 hari duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kata-kata yang kosong, tidak boleh bercakap banyak, dan tidak boleh caci mencaci. Hanya masalah pang zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana jemaah tabligh. Sebab itu mereka berkesan kepada orang lain bila mana dapat ziarah ke rumah, kami datang sebagai saudaramu dengan satu agama, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percakapannya lunak, lemah lembut. Sebab apa? Mereka akan kembali setelah 3 hari mereka akan balik. Kalau dia mai buat kata, hampa mai kena kami sembahyang, jangan duduk kat rumah aja. Kalau dia cakap cengeng-cengeng, kasak-kasak, hampir belah balik cepat-cepat git, dia orang kita pun halau dia. Sebab apa? Cakap kasar. Sebab tu mereka beranggap 3 hari itu untuk memberi kesan kepada masyarakatnya. Maka tingkah laku segala sikapnya menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak. Sebab apa? Musafir 3 hari. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita beranggapan kita ni sebagai pedagang ataupun sebagai musafir, supaya nak jaga kelakuan kita itu, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti bila mana berada di dalam alam barzakh. Manusia yang menjadi manusia yang terbaik dengan berkomunikasi dengan kubur. Kubur akan bicara di sana.
bila masuknya main. Itu sebab apa? Kita dah jadi musafir, jaga tingkah laku kita ketika mana berada di dunia ini. Dan Abdullah ibnu Umar bersabda, apabila berpetang kamu, jangan lagi kamu menanti-nantikan pagi. Bila mana sampai ke petang kita ni, petang tadi, kamu jangan tunggu sehingga pagi nanti baru nak kalut beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan tunggu masa. Masa tidak akan tunggu kepada kita. Kita terpaksa menunggukan masa. Tidak, masa akan berlalu. Tapi kita akan tunggu masa masuknya waktu Isya. Oh tak apa, nak buat awal sikit waktu Isya 8 pukul 8, nak masuk waktu 8.12, tapi tak apa, buat awal boleh tak boleh? Tak boleh, kena menunggu masa. Tapi masa tidak menunggu kepada kita. Setahun pergi begitu sahaja. Setahun, hari ini dah masuk Muharram, habis begitu saja. Maka umur kita semakin hari semakin banyak ataupun semakin sikit? Banyak. Makin banyak kan. Tapi dengan kubur kita semakin pendek ataupun panjang? Pendek kan, tak lama kan, tak lama, makin pendek. Dan apabila berpagi kamu, jangan lagi kamu menanti akan petangnya. Bila sampai paginya, maksudnya pagi, jangan tunggu sampai masa petang. Apa yang boleh usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan dengan segeranya, jangan menunggu-nunggu. Tidak semestinya nak masuk waktu baru sembahyang. Waktu yang boleh sembahyang ada, sembahyang sunat duha dan sebagainya, ataupun ketika mana daripada naik bas nak pergi sekolah, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada duduk sembang kosong. Yang tu boleh memudahkan kita mempelajari. Itu bagi adik-adik. Ataupun dengan kita sendiri yang dewasa, ketika mana nak sampai tempat kerja itu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan pekerjaan kita ketika mana kita sampai di tempat kerja. Segala urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kamu bersedia di masa sihat engkau. Maka kata Sayyidina Umar, kita kena bersedia ketika mana kita sihat nanti. Ketika mana kita sihat ini. Kalau kita sakit, sesema saja tuan-tuan. Sesema saja, nak main masjid pun melorat tuan-tuan. Awak tak pergi masjid, sesema. Awak tak pergi masjid, sakit kepala. Tapi kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ikut contoh yang terbaik. Nak ikut contoh yang terbaik. Dan kata Sayyidina Umar, kata apa? Sebaik-baik pemuda adalah sikapnya seperti siapa? Seperti mana orang tua. Dan tuan-tuan melihat di sini yang mana ada umur lama, yang ada ada dalam masjid, adik-adik tengok kan, mempelajari sikapnya itu supaya apa? Selalu sembahyang berjemaah. Itu bagi anak-anak. Bagi kita pula selalu hadir ke masjid. Sebab apa? Sikap orang lama ni, dia tidak akan melapangkan masa di rumah semata-mata. Rumah itu tidak akan kekal untuk kita, tapi rumah Allah akan memberi jawapan kita di alam barzah. Ketika mana kita sihat, hendaklah kita bersedia untuk mengamalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di masa hidup bagi sakit dan maut engkau. Maka di masa hidup ni bagi kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau mana maut diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh buat apa lagi. Baru ni dia masuk hospital hanya 3 hari. Orang sihat elok. Umur baru 42. Umur 42 ni kira tekan nak kahwin 3 tidak masalah. Sebab baru masuk umur, baru kira matang. Umur 40 baru kira matang. Sebab dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita junjungan besar sallallahu alaihi wasallam bila mana cukupnya umur 40. Maka dilantik untuk menjadi ketua dan sebagainya. Umur 40 ni sebaik-baik pelantikan. Lebih atas itu lagi baguslah, tapi yang cukup tu 40. Maka dia baru masuk hospital 3 hari. 3 hari saja masuk, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika mana maut diambil oleh, tidak boleh siapa menghalang kepada kita. Maka ketika mana sihat ni, kata Sayyidina Umar, hendaklah melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Yang boleh melakukan lebih-lebih lagi mendirikan solat di tengah-tengah malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukadimah. Moga-moga kita dapat faham hadis ini, mengamalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, kita melihat kitab kita. Adik kalau tak faham pun buat hangguk kepala sudah kan. Pasal masuk tajuk ni nampak dah tajuk dah
tinggi sikit, kalau tak faham pun buat hanguk pi. Hanguk walaupun kata duk hanguk tu nampak macam faham tapi lena, tak apa kan. Sebab apa, dalam majlis ini dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majlis ini sebagai majlis apa? Taman syurga kan. Nak cari taman mana lagi, takkan nak pergi taman di Langgenda waktu tengah malam macam ni. Inilah sebaik-baik taman. Maka bermula daripada hari ini, adik-adik yang melakukan camp ini menghidupkan di luar kan. Ketika mana balik nanti hidupkan perkara ni, lapangkan masa untuk umat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata ulama, kalau motor Kapcai Honda Cup 70 biasa tengok ada bila mana dah lama nak memperbaiki, kita kena hantar mana? Kedai pomen. Sehari boleh siap, tak boleh siap, sekurang-kurangnya dia kata seminggu. Lepas nak buka enjin, nak tukar minyak hitam, nak spray cat semula, nak bagi jadi kilat, betul? Sekurang-kurangnya seminggu dia kata. Lepas seminggu kamu ambil, kata pomen, kita pun serah motor tersebut. Cukup tempoh seminggu dia telefon, cik, motor cik dah siap. Kita pun pergi tengok, ya Allah, betul ke motor saya ni? Kita hantar dulu dah engkau tu dah tak ada kan, tapi dia dah bubuh baru, tengok berkilat semua. Kita pun mata rasa pedih. Sebab apa berkilat? Elok tengok berapa ke, RM1,000 bayar keluar. Ambil waktu keluar masuk dalam kampung, tengok mu amoi dia no kan. Orang kampung bertegak. Sebab apa? Elok motor kita. Itu contoh ulama bagi. Sebab apa? Duduk di kedai pomen 7 hari. Adik-adik tidak perlu 7 hari, 3 hari 2 malam di sini dia bagi, nak didik adik-adik, nak mengasuh jiwa adik-adik untuk menjadi mantap dalam kehidupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya, akhlaknya, tutur katanya, segala kelakuannya menjadi seorang yang baik. Maka keluar daripada sini 3 hari masuk dalam kampung, tengok masuk Allahu akbar, Allahu akbar, di surau bagi dengar azan. Mak cik nak pergi solat, mak pun tengok, sebelum ni tak pergi pun dah ni. Alhamdulillah, Masjid Al-Hana telah menganjurkan untuk mengubah anak-anak. Tuan-tuan nak bagi jadi terbaik kepada pihak pengurusan, tuan-tuan kena melakukan perubahan kan? Takkan bukan hanya dengar, tetapi kena praktik dalam kehidupan dia. Baik, kita ulang balik masalah 36. Seorang syak di dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga, daripada sembahyang yang 4 rakaat. Ulang balik nah. Seorang syak dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga, daripada sembahyang yang 4 rakaat. Sembahyang itu sembahyang 4 rakaat. Yang kata masalah yang berlaku ni. Ketika mana sujud yang akhir, sujud yang ketiga, rakaat yang ketiga dia sujud. Baru rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga sujud yang akhir, yang mana sujud yang kedua lah. Dalam tu di hati dia syak mai. Hati dia syak apa? Tadi ni aku rokok, kata rokok tak tahu. Dia mengingat dalam hati dia ni. Kacau kan. Rokok kata rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, rokok kata rokok. Duk main syak kan. Boleh biasa berlaku tak? Tak berlaku lagi dah. Lama kelamaan akan berlaku kan. Mana bila berlaku demikian, di sini kita tengok berkata Al-Qadhi, jika syak seorang dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga daripada sembahyang yang 4 rakaat, adakah ia telah rokok pada rakaat itu lalu bangun ia untuk rokok? Maka bila syak dalam sujud yang akhir itu, yang ketiga itu, dia kata rokok ataupun tidak. Maka bila dia kata belum lagi, maka dia pun bangun daripada sujud yang ketiga itu, bangun untuk rokok semula. Ketika mana dia bangun tu Allahu akbar, dah rokok dah pun tadi, dah teringat kembali, dah pun rokok. Rakaat ketiga tadi memang aku dah rokok. Kemudian teringat bahwasanya ia telah pun rokok, maka hendaklah ia teruskan atas sembahyangnya. Maka tidak perlu rokok lagi, teruskan sembahyang itu diri sebagai rakaat yang keempat. Walaupun dia awalnya tadi syak dia kerana rokok ataupun tidak, dia bangun untuk rokok, tetapi bila mana sampai pada qiyam, berdiri tegak, dia teringat kembali aku telah pun rokok ketika mana rakaat ketiga tadi, maka teruskan sembahyang untuk rakaat yang keempat.
bagi seseorang lah. Kalau jadi imam tu cerita bab lain pula. Dan janganlah turun sujud semula, dan tidak perlu sujud semula lagi. Tak perlu rokok, tak perlu sujud, turun sujud semula. Rakaat itu telah dikira. Maka memadailah bangun itu dijadikan qiyam rakaat yang keempat. Maka memadai dengan dia bangun daripada sujud yang kedua itu untuk qiyam pada rakaat yang keempat. Tidak perlu ulang dah, teruskan sembahyang. Berlainan dengan rokok, berlainan dengan rokok minggu lepas saya sebut apa dah. Bila mana kita rokok, Allahu Akbar, rokok, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tiba-tiba depa wali raya, depa raya, yang daripada luar kaum agama dia main kat Langkawi, dia lupa kata masjid dekat ni, dia depan tu ambil mercun bom, bum, dia meletup mercun tu. Kita duk rokok terkejut, Allah, terus terkiam, tidak terus. Tadi rokok dengan sebab terkejut dengan bom mercun tadi, dia terus Allah Akbar, terus jadi kiam tidak. Itu terkejut bangun daripada i'tidal, bukan dia i'tidal, maka tidak dikira rakaat i'tidal itu. Tidak, sebab apa? Dia bangun i'tidal itu dengan terkejut, bukan bangun i'tiqad dia sami Allahu liman hamidah, tidak. Maka yang tu dia kena rokok semula. Rokok sami Allahu liman hamidah, mangkuk hayung oi. Sebab kacau ganggu sembahyang. Maka itu masalah habis. Baik, imam atau masalah seterusnya, imam ataupun seorang sembahyang bersendirian syak pada membaca Fatihah dalam i'tidal. Imam ataupun seorang kita sama-sama kita sembahyang seorang ini apa dah? Syak pada membaca Fatihah dalam i'tidal. Hati main syak dalam hati ini, dalam sami Allahu liman hamidah, Allah baca Fatihah kata baca. Malam ni penyakit dia penyakit was-was malam ni, penyakit was-was bila baca kata baca dalam i'tidal, kenal kan surah Fatihah? Dapat tak kenal alhamdulillah. Surah Fatihah untuk saja soalan cepu mas. Dalam surah Fatihah itu berapa huruf tidak ada dalam surah Fatihah daripada alif hingga ya? Banyak. Alif hingga ya berapa huruf? Kalau dalam alif hingga ya tu dalam surah Fatihah, berapa huruf yang tidak ada daripada alif hingga ya tu? Balik lagi tanya dalam camp saya lagi tahu. Yang tu penting. Saya lagi sembahyang kita baru sah tak sah baru kita tahu baca kita, boleh? Tak tahu Siapa boleh jawab saya lagi ada nasi. Baik, jika syak imam atau orang sembahyang bersendirian dalam i'tidal pada membaca Fatihahnya, maka ia tidak bangun membacanya. Maka ia tidak bangun membacanya, bahkan terus ia turun sujud padahal ia mengetahui. Maka ketika mana habis surah Fatihah ataupun surah, terus dia rokok, Allahu Akbar, rokok. Habis rokok, sami Allahu liman hamidah, dia mengetahui ketika mana sami Allahu liman hamidah i'tidal itu, dia berdiri dalam i'tidal itu, syak di hati dia, baca tak baca, berderai bila biasanya saya lagi boleh kembalilah kalau dia sembahyang seorang diri. Kalau imam dia dalam keadaan dia mengetahui, maka dia pun terus juga Allahu Akbar, sujud terus. Dia mengetahui bahawa bangun membaca Fatihah itu wajib. Sedangkan dia kalau dia tahu bahawa i'tidal itu ketika mana i'tidal wajib membaca Fatihah, dia mengetahui wajib membaca semula. Seperti mana minggu lepas kita sebut orang yang syak membaca Fatihah dalam rokok. Kalau imam ataupun seorang diri dalam rokok itu syak baca Fatihah ataupun tidak. Kalau seorang diri maka dia sami Allahu liman hamidah, Bismillahirrahmanirrahim, terus baca Fatihah balik. Yang tu minggu lepas. Kalau imam demikian juga. Tapi payahlah nak berlaku tuan-tuan. Tak kena lagi, kena kepada hari dia pakat ceramuk kalau tak ada ilmu sama-sama Kalau imam tadi dalam rokok, imam berlaku, imam Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Allah, Fatihah baca tak baca dalam hati dah. Dalam rokok ni imam tak baca lagi rupanya. Dia imam
ingat Allah tak baca lagi. Samiallahu liman hamidah. Dia pun, kita pun Samiallahu liman hamidah. Dia terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi tak umum pun kata nak sembahyang gerhana bulan. Kita jadi macam tu lah. Sebab apa? Tiba-tiba sembahyang macam nak sembahyang gerhana bulan, rokok i'tidal baca Fatihah. Allah, tak imam ni, tak imam pun buat kacau kami ni. Padahal kita kena, kalau sebab tu kena ada ilmu. Bila ada tahu perkara tu, maka dia bangun i'tidal, dia terus baca Fatihah. Bagi kita minggu lepas kata apa, kita kena tunggu di mana? Tunggu dalam sujud. Kita terus sujud, Allahu Akbar, tunggu dalam sujud itu, tunggu. Bagi dia habis baca Fatihah, dia rokok dan i'tidal, dia terus sujud, maka telah beserta dengan kita. Dia bangun daripada sujud, kita ikut, baru ikut. Itu minggu lepas. Malam ni berlaku ketika mana dia i'tidal, seorang diri ataupun imam, berlaku syak semula. Maka kalau dia tahu wajib itu membaca, kemudian ia teringat sebelum hampir kepada sujud bahawa ia telah pun membaca Fatihahnya, maka dia telah mengetahui wajib membaca Fatihah semula ketika mana i'tidal itu, tapi dia tidak baca. Maka dia terus kepada sujud. Hampir kepada sujud baru dia teringat, oh dah baca. Oh dah baca. Maka adakah dikira turunnya kepada sujud serta syaknya itu boleh memadai daripada turun sujud sembahyangnya dengan tidak qasad dengannya akan yang lain, atau wajib atasnya berintidal dan turun semula untuk sujud? Buat menjawab, sekiranya dia melakukan perkara itu, batal sembahyang dia. Dalam keadaan dia mengetahui dia kena baca Fatihah semula. Bagi seorang diri dengan imam, makmum tak kena kes ni. Kes ni kes seorang diri dengan imam saja, Kalau dia, sebab makmum mudahnya ikut imam, ikut imam saja. Imam buat macam mana ikut saja. Tapi kalau kata imam berlaku demikian, kalau dia kata tak teringat dia, tapi dia tahu kena baca Fatihah itu wajib, tapi dia tidak baca, ketika mana nak hampir kepada sujud baru dia teringat, oh Fatihah aku memang tak baca, ataupun aku dah baca, maka batal sembahyang cara sendirinya. Imam batal kalau dia tahu kata dia batal, tak apalah, kita mana tahu, syak pada dia. Kalau sembahyang zuhur, syak pada dia sembahyang zuhur. Kalau sembahyang nyaring tak apa, kita mengetahui, dengar 2 rakaat yang awal kita dengar imam baca surah Fatihah, kita dengar. Tapi kalau rakaat ketiga dia tak baca ataupun baca, kita pun tak dengar. Tapi kalau dia buat dalam keadaan syak habis Assalamualaikum warahmatullahi, dia menanggung keseluruhan jemaah ni, Kalau dia tak begitu, aku batal tadi, apa ikut apa, tak abad nak tahu apa, kan nak kali abad aku, betul tak? Baik, maka jawabnya, perbuatan itu adalah haram hukumnya kerana melakukan dalam keadaan syak. Bukan takat batal sembahyang, hukum dia haram. Ada maksud dia apa dia? Apa dia maksud dia haram? Berdosa lah, Dalam melakukan dalam keadaan hukum dia haram itu adalah dosa hukum dia. Orang ada ditanya di tempat lain, tanya kepada ustaz lain, tanya satu-satu perkara mendedahkan aurat, tak suka mendedahkan aurat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki dia suka pakai seluar pendek, kalau perempuan dia suka nak tunjuk rambut dia, tak mau pakai tudung. Apa hukumnya ustaz? Dia tanya. Ustaz kata tak haram mendedahkan aurat, tapi kalau dalam keadaan haram dia mendedahkan juga, apa hukumnya? Dah hukum dah sebut haram, kalau dia buat juga haram jadah nama dia, Bukan saya sebut, saya ulang bagi hak yang di luar sana, Kalau dah berlaku perkara tu haram, jangan duk buat, Kalau buat juga berganda-ganda berlaku, maka jangan dibuat. Seperti ini juga hukum dia haram, berdosa tuan-tuan. Dalam sembahyang pun kalau melakukan perkara yang kita dah tahu mengetahui batal, duk buat juga hukum dia haram. Dan pada itu jauh daripada dikira dengannya daripada wajib kembali kepada i'tidal kerana tujuan sujud daripadanya. Maka sepatutnya dia kena kembali kepada i'tidal itu, kena teruskan bacaan Fatihah. Dan jika ia teringat bacaan Fatihah itu selepas daripada hampir kepada sujud, nescaya batallah sembahyangnya. Seperti mana awal saya sebut tadi, batal sembahyang dia.
mau tidak mau ketika mana i'tidal itu, kalau dia ingat tadi kata aku baca ke tak baca, terus kira tak baca. 2 ataupun 1, 2 1 kira 1. Jangan duk fikir lebih. Kalau duk kira duit 20 ke 10, yang bagi 20 ke 10. Tu kira nak kira lebih ya biasanya. Contohnya pergi kat kedai kan. Pergi kat kedai, kita bagi duit RM10. Harga dia RM8. Tokek kedai tanya, tadi bagi duit apa? Duit 50. Bagi RM10 dia. Kan? Biasanya macam tu. Tapi dalam ibadah syariat tak boleh. 2 ke 1 kena kira hak sikit. Tapi sepatutnya hak yang dalam ibadah ini kena buat dalam muamalat. Kan? Dalam kehidupan kita keluar. Dia tanya bagi berapa? Kalau hak 20, saya bagi 10 lah. Nak buat tak kata bagi 10, padahal bagi RM20. Tokek tanya, tadi bagi apa? Bagi RM10. Ada dah nak sanggup rugi? Tak sanggup kan. Tapi kalau boleh sanggup luruskan hati kan. Bukan senang. Dulu saya sebut dah lurus hati. Seperti mana jika ia bangun dengan sengaja dan sampai ia kepada hampir kepada qiyam, kemudian kembali ia kepada tasyahud, nasjaya batallah semayangnya. Contoh dia tunjuk pada di sini, ketika mana i'tidal tadi, kalau dia syak dia baca tak baca maka kena terus baca. Kalau dia duduk dalam keadaan syak, kalau dia sujud juga maka batal semayang. Contoh di bawah ni dia tunjuk apa? Ketika mana sembahyang maghrib rakaat kedua, sepatutnya kena duduk apa rakaat kedua? Tahiyat awal. Maka imam ataupun seorang diri ni terlupa nak duduk tahiyat awal. Lebih-lebih lagi imam, dia lupa nak duduk tahiyat awal. Dia pun terus Allahu Akbar masuk rakaat yang ketiga. Rakaat sebab apa lupa? Dalam keadaan qiyam itu Allah tak duduk tahiyat awal. Tak duduk tahiyat awal. Makmum yang lebih, nak kata lebih apa? 2 kali 5 dengan dia lah. Makmum dia pun duduk tunggu kat tahiyat awal, subhanallah. Dia pergi sebut subhanallah. Imam pun Allah, dia sebut subhanallah. Aku pun lupa tahiyat awal. Dia duduk kembali. Sebab apa? Untuk baca tahiyat awal. Bila dia turun duduk itu, batal sembahyang. Makmum tadi pun batal sembahyang kerana dia duduk bukan pada tempatnya. Dua-dua batal. Berlaku tuan-tuan di Langkawi. Satu kes berlaku tuan-tuan. Demikian berlaku. Habis sembahyang duduk 2 hari baru tanya, sembahyang kami jadi apa? Buat lain, qadha lah nama dia. Dah lepas dah. Sebab apa? Bila mana kembali kepada duduk tahiyat awal itu batal sembahyang. Sebab dia tidak, kecuali dia bangun itu tidak sampai pada had rakaat. Imam belum sampai rakaat, teringat belum membaca tahiyat awal, maka dia boleh duduk. Kan? Dia boleh duduk tahiyat awal. Tapi kalau dia bangun terus, teringat kata tak baca tahiyat awal, kalau dia duduk batal sembahyang. Sama seperti ini. Kan? Kalau dia teringat dah i'tidal bahawa baca tak baca, dia terus sujud, maka batal sembahyang dia. Sebab ketika itu dalam keadaan syak diri dia. Maka begini demikianlah. Seterusnya, makmum tidak dapat sujud di atas bumi bersama imam kerana kesesakan manusia pada sembahyang Jumaat. Tajuk ni panjang, saya akan tunda pergi minggu hadapan. Saya nak ceritakan mengenai nasihat Imam Syafi'i, melubah habis lagi, baru beberapa perkara. Elok sesuai dengan adik-adik ini yang ada, boleh dengar sedikit sebanyak nasihat Imam Syafi'i insyaAllah. Tajuk ni kita baca minggu hadapan. Tanya pada adik bagus. Kenal Imam Syafi'i? Kenal? Tahu dengar, biasa dengar nama Imam Syafi'i? Tahu tak? Tahu tak? Kenal tak kenal? Kenal tak kenal? Kenal nama dah? Apa dia nama? Imam Syafi'i lah. Betul tak? Itu nama kenal dia. Sebab tu awaludil ma'rifatullah. Allah sebut awal-awal kenal agama pada kenal siapa? Kenal Allah. Sebab tu kalau tidak kenal, tidak cinta. Bila dah kenal, bila dah cinta, bila dah cinta, patuh segala-galanya pada Allah Subhanahu. Sebab apa? Dah kenal. Sifat 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita dah kenal dengan sebaik-baiknya, maka kita akan patuh segala arahan Allah Subhanahu. Sebab apa? Dah kenal. Sebut saja apa?
Allah Ta'ala kata dirikan sembahyang, keluarkan zakat, tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut perundangan Allah, semuanya akan ikut. Sebab apa? Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga bila kenal dalam pembelajaran, semuanya akan buat dengan sebaik-baik mungkin. Lebih-lebih kali kalau anak-anak muda, kalau kenal kepada anak gadis, jangan duk bercinta ketika mana belajar. Betul? Sebab kalau kata dalam dunia, kalau kenal dengan anak gadis, dia bila dia kenal anak gadis tu sebut apa saja. Tengok rambut abang panjang, so abang botak lagi cantik kan? Betul ya? Betul. Balik botak terus kan? Sebab apa? Dia cinta. Maka macam tadi belum kenal lagi, belum kata itu Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i, yang tu belum kenal, cuma tahu. Ketahu orang duk sebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama dia apa dah? Tanya ke abang sana, ada lagi. Abu Muhammad Abdullah bin Idris. Itu nama penuh dia. Nama Imam Syafi'i itu pada tuan-tuan yang ambil nama Syafi'i. Baik, nasihat Imam Syafi'i yang keempat, hak kepada mungkar dan nangkir. Betul yang keempat. Baik. Itu nasihat Imam Syafi'i sebelum dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia pada tahun 2004 Hijriah, tarikh 29 Rejab 204. 29 Rejab 204 dia meninggal dunia. Maka sebelum dia meninggal dunia dia nasihat 10 perkara. Yang keempatnya dia kata apa? Hak kepada mungkar dan nangkir. Kita kena bagi hak mungkar dan nangkir, kita kena bagi. Seperti mana dulu Jibril Jibril percaya pada Allah, Mikail mengata nikmat, Ashrafin tium sangka kalah, Azrail menyambut nyawa, Rakib Atib menulis fala. Mungkar dan nangkir apa dah? Soal dalam kubur, menanya dalam kubur. Ini dah, kita kena jaga hak mungkar dan nangkir. Apa dia kata Imam Syafi'i, hak mungkar dan nangkir kita kena jaga apa dia? Yang pertamanya, tidak berdusta. Kata Imam Syafi'i, jangan cakap bohong. As-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Kebenaran itu akan membawa kebajikan, kebajikan itu akan membawa kepada syurga. Maka kita kena cakap benar. Cikgu tanya, mak tanya, kita kena cakap benar. Kenapa main lewat? Biasanya alasan hujan lebat, saya naik basikal. Padahal bangun lewat. Tak boleh cakap bohong, kena cakap benar. Apa juga kena cakap benar dalam kehidupan kita. Sama ada kita sembang dengan kawan kita, dengan rakan kita, dengan jiran kita, dengan isteri kita, cakap dengan benar. Ini kepada kata Imam Syafi'i. Yang kedua yang seterusnya, meninggalkan maksiat. Maka kata Imam Syafi'i, tinggalkan segala maksiat. Jangan buat sama sekali dalam kehidupan kita segala maksiat. Sebab mungkar dan nangkir akan tanya kepada kita. Segala anggota ni akan memberi jawapan kepada mungkar dan nangkir. Mulut tidak boleh buat apa lagi. Mulut tidak boleh buat apa. Lidah ni terkunci namanya. Tuan-tuan tengok ketika mana orang ada penyakit lumpuh, kan? Kadang-kadang ada yang lumpuh tangan sebelah ataupun seluruh badan. Setengahnya badan boleh bergerak sedikit, tapi mulut tidak boleh berkata apa-apa. Kita pergi Assalamualaikum, dia buat macam tu ya, dengan mengalir air mata. Dunia kita boleh melihat lidahnya kelu. Lidahnya kelu. Bukan dalam alam barzah. Di dunia pun Allah Ta'ala bagi melihat kepada kita untuk kita ambil iktibar, muhasabah diri kita. Bagaimana kalau kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berada di dalam alam barzah, mungkar dan nangkir akan tanya. Maka sekiranya kalau kita ada dalam keadaan maksiat, seperti mana saya sebut dulu, bumi ini sentiasa memantau kita, melihat siapa duk berjalan atas badanku. Tanah ni duk tengok, oh anak-anak ini bagus. Bumi ni dia tengok selalu siapa ni berjalan atas badanku. Masuk saja ke dalam kubur, dia akan bicara dengan kita. Hei simpulan bin simpulan, kamu masa hidup berjalan di atas badanku, kamu berjalan ke masjid, kamu berjalan di tempat dengar ceramah, kamu berjalan dan berzikir dan mengajak manusia buat kebaikan. Aku sangat seronok ketika mana kamu hidup.
kamu berjalan di atasku, aku sangat senang. Hari ni Allah Ta'ala bagi kuasa dengan aku izinkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperluaskan kubur. Sebab kita jalan atas bumi ni pun bumi bicara dengan kita, bukan kata manusia saja. Maka mau tidak mau kena jaga akhlak kita, segala kehidupan kita 24 jam itu jangan berlakukan maksiat, kata Imam Syafi'i. Dan nasihat menasihati, selalu kita kena bagi ingat, memperingat seperti mana kita dah baca surah wal 'as innal insana lafi khus, ayat itu. Maka nasihat menasihati, nak jadi nasihat menasihati, terutamanya kena dirikan sembahyang dengan berjemaah. Allah, tuan-tuan, nak nasihat bukan senang. Kalau dalam sembahyang jemaah ni pun kalau safnya tidak rapat, tuan-tuan, bukan senang nak tegur orang. Bukan kerja senang nak nasihat orang, bukan kerja mudah nak nasihat orang. Tetapi kalau dia sembahyang jemaah itu dia mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahu dengan bahunya rapat, tumitnya sama, dia akan keluar perasaan ta cinta, tahu sama tahu, tanya sama tanya, tolong sama tolong, tegak sama tegak, tahan sama tahan. Tetapi kalau sembahyang jemaahnya tidak rapat, tidak saf, bahunya dengan bahu tidak kena, mula tumbuk sama tumbuk, tainih sama tainih, tekan sama tekan, tindih sama tindih dan sebagainya. Perasaan akan berubah. Yang ni siapa dia? Kita. Mau tidak mau kena jemaah sembahyang itu rapat, maka nasihat menasihati akan timbul perasaan. Keluar saja masjid kalau berlaku sesuatu yang tidak baik, abang ni tak kena ni, Allah terima kasih terima kasih peringat kat aku. Tapi kalau dia jemaah pun tak mai, abang ni tak kena, hang siapa? Aku ikut Imam Malik. Oh, hang ikut imam siapa? Aku ikut Imam Malik. Hang siapa? Imam Malik kata pegang anjing tak apa, hang siapa? Ikut mazhab mana? Oh, main aku ayun pula. Mazhab Syafi'i pun tak kenal penuh dengan baik, duk main pegang mazhab lain, pegang anjing tidak apa. Boleh pegang, memang boleh pegang kalau kering sama kering, tapi siapa suruh hang buat seronok demikian? Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Mazhab mana pun, Imam Malik pun tidak kata demikian. Imam Syafi'i pun tak kenal dengan sebaik-baiknya boleh nak memegang Imam Malik. Siapa dia? Pergi mengaji terang mana? Allah Akbar, zaman lah tuan-tuan. Kadang-kadang naik boleh jadi lebih baik kata tutup mulut itu lebih baik daripada duk keluar kenyataan. Sebab apa? Merosakkan masyarakat. Akhirnya disebabkan kenyataan itu, perbuatan itu udah dak ke masyarakat, tak apa, main macam kambing. Anjing di kampung nampak main macam kambing satu hari nanti. Sebab apa? Boleh buat. Sebab itu kena berhati-hati satu-satu perkara. Mengingat nasihat menasihat. Yang kelimanya, hak kepada mizan, yakni hak kepada timbangan. Hak pada timbangan, bukan kata timbangan kita duk beli ikan tu, kan? Dia beli daging tu dak. Hak timbangan di akhirat isu, yakni hak timbangan mizan. Iaitu menahan kemarahan. Yang pertama kata Imam Syafi'i, hak kepada mizan itu, kita kehidupan kita ni kena buat apa? Menahan kemarahan. Telan, nak marah sekalipun, nak marah sangat ni dekat kawan duk buat kat kita di sekolah, kan? Pukul meja, hang nak buat aku siapa, hang nak tunjuk hang sombong kah? Jangan. Tahan marah, biar pergi dalam perut kita, jangan keluar. Sebab tu kata Nabi SAW dalam kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-8, bila mana kita naik marah itu, hendaklah kamu duduk, rapatkan punggung kamu. Kalau di rumah kita hidup berkeluarga, suami isteri marah kat bini, tuan-tuan, bini lambat hantar ayak ataupun suruh masak gulai asam pedas, dia pergi buat masak gulai lemak, aku geram, aku habaq yang lain, dia pergi buat yang lain, naik marah, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, kamu dudukkan rapat punggung kamu. Rapat kamu akan menyejukkan diri kamu. Sekiranya dah duduk rapat tidak menyejukkan juga, hendaklah kamu mengambil wuduk. Tapi ambil wuduk, kena ayak pun tak sejuk kan? Marah ni syaitan. Bila kena ayak api ni tak sejuk juga, dirikan sembahyang 2 rakaat. Payah tuan-tuan. Kita ni kepahaman songsang. Tentu tak? Dalam duduk ni, duduk elok-elok, main sembang, marah, naik marah. Duk marah, buat apa? Hang siapa dia? Dia terus bangun. Sedangkan syarak suruh duduk bagi rapat punggung. Kita dalam duduk tu bangun terus, berdiri. Berdiri mula pecah marah dia, jadi apa? Tangan jadi panjang.
Panjang sampai mana? Sampai ke muka orang, kan? Sampai kau sebab daripada duduk tapi bangun. Sedangkan suruh duduk rapat tapi kita kepahaman songsang, akhir daripada duduk bangun. Terbalik, bila terbalik kepahaman, jadi kucak-kacir dalam kehidupan dia. Maka tahankan kemaharan dan banyakkan berzikir. Dalam kehidupan kita ni, kata Imam Syafi'i, nak jagakan timbangan itu, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Saya sebut dah perkara ni, cuma ulang. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah suami isteri. Kata Siti Fatimah, abang Liu, aku kerja tak larat di rumah ni, kerja banyak ni, basuh kain, masak nasi, siang ikan, sidai semuanya aku, hang tak apa, balik main maaf, semuanya aku. Tak kata demikianlah saya yang sebut macam tu. Duk berlaku hak tu di masyarakat kita, tapi Siti Fatimah tidak sebut demikian. Dia kata aku ni lemah dah, badanku tak apa nak sihat, tak mampu nak buat kerja rumah ni. Jom kita jumpa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta seorang hamba untuk menjadikan tukang masak di rumah kita. Kata Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, berpakat. Maka setuju dengan keputusan itu, berjalan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam, masuk dalam rumah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambut dengan baik. Anak dengan menantu mai sambut dengan baik. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata apa kepada Siti Fatimah, wahai anak aku Siti Fatimah, mau tak aku akan bagi kepada kamu satu amalan yang boleh menguatkan diri kamu. Oh Allah, muka tebal terus. Sebab dia bincang tadi dengan Sayyidina Ali, seolah-olah Nabi dah tahu Nabi akan bagi satu amalan yang boleh menguatkan diri Siti Fatimah. Oh Allah, Siti Fatimah malu, rasa nak balik terus, tak mau nak duduk, rasa nak balik dah, kan? Kalau kita lah macam macam tahu anak aku nak bincang tadi, elok sangat aku nak ambil duit RM20, muka tak malu, kan? Itu biasa berlainan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 ataupun 34 kali. Allah akan memberi menguatkan kepada diri kamu. Sejak daripada itu, Siti Fatimah buat kerja tidak memerlukan pertolongan daripada mana-mana hamba untuk buat bantu dalam rumah, sebab boleh menguatkan diri. Sebab tu kita tengok alim ulama umur 80, 90, tuan-tuan cuba tengok, boleh bangun di tengah malam, tuan-tuan, sembahyang tahajud. Kita sihat elok, Allah nak bangun, selimut selai rasa tak cukup, tarik lagi selai, kan? Sebab dalam sihat tetapi lemah badan, lemah iman kita. Tetapi para tutup guru umur lagi banyak, lagi sihat, mereka mendirikan sembahyang. Kalau kita tengok ketika mana sembahyang sunat tarawih, sudahlah. Siapa yang lama boleh cukup 20 rakaat dalam masjid? Orang lama. Umur 20, umur 19, umur 30, 8 rakaat, cung. Di mana kena kerang bakar, tak mampu nak berdiri lama. Sebab tu bila orang lama, mereka zikir banyak kepada Allah SWT. Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, maka zikirkan banyak dalam kehidupan. Kalau kata di masjid, biasanya waktu maghrib subhanallah ada, Aisyah bayaran ada. Kalau duk zikir subhanallah, oh imam ni buat hal lah, jam dah 9 dia nak zikir pula, bangai dia seorang lah sudah. Kita biasa macam tu lah. Kalau lebih-lebih, kalau imam istighfar lebih daripada 3, orang duk buat 3 kali, dia buat lebih daripada 3 kali, siapa suruh? Kita, kan? Kalau imam buat lebih sikit, mula. Maka kalau kita tidak sempat berzikir di sini ketika mana selepas sembahyang, balik sekali lagi dalam naik motor, start motor, baca doa, naik kenderaan, habis doa itu, maka subhanallah alhamdulillah. Biar pergi orang tengok dia ni dia buat apa, betul ke tak betul. Kita baca kuat ketika naik motor, kan? Sebab apa? Baca tiba-tiba sampai rumah dah, dengan tidak ada kesadaran, akhirnya sampai rumah. Mata kita pun terjaga, mulut kita pun terjaga, sebab apa? Zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala memberi kekuatan iman kepada kita. Bahkan terkait iman, tubuh badan kita juga memberi sihat untuk beribadah kepada Allah. Maka zikir banyak, kata Imam Syafi'i. Dan mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesusahan. Ikhlaskan segala amalan kita, seperti mana syarat sah syahadah.
Ikrar dengan hati, tasdik, ikrar dengan lidah, tasdik di hati, melakukan dengan ikhlas. Itu syarat sah syahadah. Dalam sembahyang pun ada syarat dia, dalam syahadah pun ada syarat dia. Termasuk di sini kata Imam Syafi'i, mengikhlaskan amalan semuanya. Kena ikhlas, kan? Apa jua ikhlas? Ikhlas ni perkara yang tidak jumpa, perkara yang tidak boleh melihat dengan mata. Bagi duit RM5 dekat orang, aku ikhlas ni RM5 kat hang, tak usah sebut. Sebut itu memutuskan perkara ikhlas. Sebab ikhlas ini perkara yang tidak nampak, maka bagi dengan senyap. Jangan disebut-sebut apa, tidak perlu. Dalam surah Yasin betul ini surah An-Naskah, ikhlas daripada siapa-siapa, tidak perlu, kan? Sebab perkara ikhlas perkara yang tidak dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diperlihatkan. Maka kita kena jaga amalan ini supaya ikhlas itu hanya sematanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sanggup menanggung kesusahan. Sama ada kesusahan wang ringgit ataupun kesusahan untuk nak tidur malam sekali lagi, kan? Pukul 11 mula semua arah ditidur, pukul 3 pagi kena bangun, susah tuan-tuan. Adik, betul tak? Maka menanggung kesusahan sama dengan kita juga menanggung kesusahan, sama ada wang ataupun masa. Sanggup kena terima kesusahan. Yang itu insya-Allah, kita kata Imam Syafi'i, akan ringan timbangan di mizan, insya-Allah. Yang keenam yang kita akan sambung pada minggu hadapan, hak kepada siratul mustaqim. Hak kepada titik siratul mustaqim yang keenam kita akan sambung minggu hadapan. Baik. Sebelum saya tutup majlis ini, saya buka soalan pada tuan-tuan ataupun adik-adik, sekiranya ada soalan, insya-Allah. Ingat naik semayang tadi ke apa, insya-Allah boleh 4-5 minit. Salam. Ya. Baik, sunat untuk puasa pada bulan Muharram. Disunatkan kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut dalam satu hadis, puasa pada 9 dengan 10. 9 dengan 10 itu puasa sunat Ashura, dengan 10 itu lebih afdal, kan? Puasa 2 hari berturut-turut pada 9 dengan 10, kan? Puasa awal Muharram 2 hari, 9 dengan 10. Saya hadis itu saya tak ingat, kan? Dalam satu hadis disebut 9 dengan 10, 2 hari. Tak ada. Baik, untuk jawapan yang soalan tadi, Fatihah bagi adik-adik saya lagi balik duk pening kepala, kan? Tak apa tu, tak bagi pening kepala. Kami nak tenangkan jiwa, main kat masjid balik-balik tekanan jiwa, kan? Surah Fatihah ini penting, betul tak? Surah Fatihah ni kepala. Kita manusia ada kepala, betul? Maka surah Fatihah ketika mana sembahyang pun dia kepala. Kepala sembahyang ni pun dipanggil makhluk, betul tak? Makhluk sebab dia bicara dengan Allah. Habis maghrib tadi dia naik, dia berbicara dengan malaikat. Malaikat tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dan adik-adik sembahyang tadi, sembahyang berjawab, berdialog dengan malaikat. Maka surah Fatihah itu kepala dia. Kepala sebagai makhluk. Surah Fatihah itu 7 huruf tidak ada dalam surah Fatihah, daripada alif hingga ya. 7 huruf tidak ada. 7 huruf. Betul? Ingat? 7 huruf. Huruf apa? Mungkin nak tanya. Betul tak? Huruf apa ustaz? Kalau tanya saya lagi pukul 11 malam tak habis. Saya bagi 1 huruf saja. Selebihnya balik semak. Jangan tanya mana-mana guru lagi. Balik semak di rumah. Itu cara dapat ilmu. Susah payah menanggung kesusahan tadi. Imam Syafi'i kata apa? Menanggung kesusahan. Balik rumah ambil Quran, ambil muqaddam yang ada alif bata sehingga ya, ambil. Tengok surah Fatihah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok satu ayat, tengok huruf dia. Yang mana ada tak? Satu huruf dia huruf sa. Tak ada dalam surah Fatihah. Alif, ba, ta, sa. Yang tu tidak ada dalam surah Fatihah. Nanaka Sakor nama dia. Kalau silap sebut
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sebut kanas, tak bunyi sin, jadi sa. Aku sembah pada neraka sakor dan minta pada neraka sakor. Tak jadi sembah pada Allah, tidak minta pertolongan pada Allah, maka permintaan kita tidak betul. Sebab Fatihah itu baca tak betul. Huruf sa satu huruf. Selebihnya balik semak di rumah. Kalau dah tak jumpa langsung, jumpa guru mana-mana yang duk ajar adik-adik. Tak boleh juga minggu hadapan kalau ada masa main kembali di sini, insya-Allah. Baik. Ada yang lain? Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.